Nah, wak seno-seno main dengan semaya, wak tak karik dengan semaya. Waktu masuk dah kodok main dok kerak. Waktu masuk dah kodok walai wak tak bergaduh nak semaya. Ya bukan kata tak semaya, semaya. Orang ni hidup pada dunia ni dia semaya. Tapi dia semaya tu ke? Ya tahawanu, ya bermain-main. Dia buat bermudah-mudah. Balah mana dia bermudah-mudah? Yang pertama setengah daripada bermudah-mudah dengan semaya kena ingat. Nah, tak nak kata kita ni bermudah-mudah dengan semaya. Kotineng, gapo kotineng? Kotineng koki. Kita semaya tanpa belajar. Kena ingatlah. Siapa-siapa dia semaya tanpa belajar. Semaya tapi tak belajar. Maya. Masa nak semaya. Cara kok mana apa tak ambil reti, tak ambil padu, tak ambil bedoli, tak ambil gapo. Maka ingat, orang ni ke masuk dalam keadaan yatahawanuna bis salati, bermudah-mudah mereka itu dengan sembahyang. Bukan tak semaya, dia semaya tapi tak belajar, tak mengaji. Palah mano semaya, bek mano sunat, bek mano geno apom, tak padu, tak bedoli semaya gitulah. Ni kotin. Maka ingat, kalau kita duduk semaya, di dalam keadaan tak belajar cara semaya, maka masuk dalam gulungan yatahawanuna bis salati. Kotin. Yang kedua, masuk dalam orang yang yatahawanuna bis salah juga. Orang bermain-main dengan saya. Dia mengaji. Mengaji cara semaya, reti cara semaya, tetapi dia melewatikan akan waktu. Semaya dekat-dekat nak habis waktu baru semaya. Masa nak habis baru duk bergaduh. Zuhur masuk pukul 12.30 misal. Zuhur masuk pukul 12.30 ya pergi semaya pukul 3 dekat-dekat nak asar baru pergi semaya. Dengan tidak ada habuai gapo. Dah, orang panggil singa hajo. Sengelai panggil buat mudah-mudah. Nah, sengelai di atas buat kemudah-mudahan dengan sembahyang. Tidak amat-amati. Maka orang ni masuk dalam gapa ni? Masuk dalam keadaan gulungnya yang melengah-lengahkan akan semua. Habis itu kita kena pesak. Kita kena cek. Kita kena teruat diri kita. Lah ni kita nak semaya baik mana ni? Lah ni kita nak semaya, kita belajar ke tak lagi. Kotin ni. Kotisong, lah ni kita nak semaya ni ke? Kita nak semaya dalam waktu ke? Kita semaya kadang-kadang lewat waktu. Nah, waktu nak habis, baru bergaduh nak semaya. Waktu nak habis, baru kita dah bergaduh gapo. Ni. Nak beringat gapo? Ni, hak bime takut masuk lah Nabi kata ni gapo. Nah, yasuruna min kuburihim ala suratil khanazir, di atas bakit di hari akhirat rupa dia sebagaimana rupa babi. Rak berderet mari. Nah, yak berdegu mari lo. Kena hai. Gapo babi saja tu. Padahal dia hidup tah dunia gitu gapo? Dia wak mudah-mudah dengan semaya, dia wak tak karik dengan semaya. Dua. Kalau dua orang